Pada hampa yang tak tahu cerita lagi, satu notis telah dikeluarkan oleh Federation of Private Medical Practitioners Associations Malaysia pada semua klinik dan hospital swasta, nasihatkan depa supaya tutup 3 hari bermula 1 Mei sampai 3 Mei. Isu dia apa? Bila kerajaan keluarkan satu peraturan baru mewajibkan paparan ubat secara terperinci di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang diwartakan buka kuasa 1 Mei 2025. Yang mana bagi persatuan ni yang akan diambil terlampau tergesa-gesa tanpa ada sebarang notis awal, tak ada rundingan dan tempoh perubahan yang terlampau singkat. Baik, ini penjelasan dia. Relax lah. Ni tempoh percubaan 3 bulan. Dalam tempoh tu akan ada libat urus. Paparkan harga yang terperinci ni dia bagi kelebihan kepada rakyat. Rakyat boleh buat pilihan untuk dapatkan harga ubat yang berpatutan. Kerajaan Madani komited nak pastikan rakyat dapat maklumat yang jelas tentang harga ubat supaya dapat akses yang adil dan mampu milik. Tapi dalam masa yang sama, kualiti dan inovasi tetap dilindungi dalam industri farmaseutical. Pendekatan berimbang tu akan diambil. Telus untuk pengguna, bertanggungjawab untuk industri. Mendedahkan harga ubat ni adalah sebagai langkah melindungi pengguna. Rakyat kena tahu harga sebenar ubat yang mereka perlukan supaya tak bayar lebih daripada harga yang sepatutnya. Ni juga akan meningkatkan daya saing yang sihat dalam kalangan pembekal. Kementerian Kesihatan ni bukan nak memusuhi industri farmaseutical, tapi nak pastikan ubat kekal mampu milik kepada pengguna dari pelbagai lapisan masyarakat. Jangan risau, dialog dan kerjasama akan terus diutamakan oleh KKM.